Jentera serangan Harimau Malaya bakal diperkuatkan dengan kehadiran penyerang Argentina, Rodrigo Holgado. Sebelum ini, pengendali skuad kebangsaan, Peter Klamovski memaklumkan akan ada pemain baharu yang berpangkalan di luar yang bakal menyertai Harimau Malaya. Saya fikir akan ada pengumuman yang akan dibuat sekitar awal Jun apabila semua proses dokumentasi dimuktamadkan dengan pihak kerajaan. Tapi ia cukup meyakinkan, katanya. Kini, wartawan sukan Colombia, Pip Sierra melaporkan Holgado telah menerima panggilan kem Harimau Malaya. Proses dokumentasi pemain tersebut sedang diusahakan. Sierra turut menyatakan kelab Holgado, Amerika de Cali sudah diberitahu tentang panggilan berkenaan. Skuad kebangsaan Malaysia memiliki Rodrigo Holgado dalam kalangan pemain pasukan itu. Maklumat berkenaan pasport beliau masih belum selesai tetapi mereka menyelesaikan perkara itu dari Asia. Rekod Gah Johor Darul Tazim, JDT, di pentas Asia pada 10 tahun lalu masih belum terusik mahupun dipecahkan mana-mana pasukan Asia Tenggara. Pada 10 tahun yang lalu iaitu 2015, JDT mencipta sejarah menjadi pasukan Asia Tenggara pertama memenangi Piala AFC selepas menewaskan kelab Tajikistan, FC Istiqlal dengan keputusan 1-0. Jaringan tunggal Leandro Velasquez pada minit ke-23 ketika itu sudah mencukupi buat JDT menjuarai Piala AFC yang mana aksi finalnya berlangsung di gelanggang Keramat Istiqlal. Selepas JDT, masih belum ada mana-mana pasukan Asia Tenggara yang berjaya menjuarai Piala AFC yang kini telah dijenamakan semula dengan nama baharu iaitu Liga Juara-Juara AFC 2, ACL 2. Kelab Singapura, Lions City Sailor Shampir menyamai rekod JDT bagi saingan ACL 2 apabila mara ke pentas akhir baru-baru ini. Pemain sayap Selangor FC, Alvin Fortis bakal menguji kekentalan barisan pertahanan Harimau Malaya di pentas antarabangsa. Ini selepas pemain sayap berusia 30 tahun itu menjadi sebahagian daripada 36 pemain yang dipanggil Persekutuan Bola Sepak Cape Verde, FCF. Fortis berpeluang menambah satu-satunya penampilan antarabangsa bersama The Blue Sharks. Penampilan itu diraih dalam aksi persahabatan menentang Algeria pada Jun 2018. Cape Verde yang ketika itu dibimbing Rui Akwas mencipta kejutan dengan menewaskan Algeria 3-2. Fortis meraih penampilan pertama sebagai pemain gantian pada minit ke-78. Bekas pemain sayap Ratchaburi itu menikmati musim cemerlang bersama Selangor. Beliau merekodkan 27 penampilan, 20 gol dan 5 bantuan gol dalam semua kejohanan. Fortis bukan satu-satunya pemain yang berpangkalan di Asia yang dipanggil jurulatih The Blue Sharks, Bubista.